Kalau anda ada puff pastry di rumah, jom kita buat butter cheese roll ni. Rangup di luar, cheesy di dalam. Mula-mula, ambil sekeping puff pastry, sapukan sos tomato dan sos cili, ratakan sos di atas puff pastry tu. Barulah cukup rasa masam dan manis. Lepas tu, susunkan kepingan chicken salami dan taburkan keju mozzarella di atasnya. Lagi banyak cheese, lagi padulah bila kita tarik nanti. Kemudian kita gulung kemas-kemas. Lepas gulung tu bolehlah potong nipis-nipis supaya bila bakar nanti dia jadi cantik berlapis. Senang je kan nak buat butter cheese roll ni? Sekejap je dah siap. Susunkan di atas baking paper dan bakar di dalam air fryer pada suhu 180 darjah Celsius selama 8 hingga 10 minit atau sehingga masak. Bila dah masak, kita sapukan butter cheese roll kita dengan campuran mentega yang telah dicairkan dengan daun parsley. Inilah rahsia bau wangi dan rasa yang lebih mewah, barulah nampak berkilat, wangi dan menyelerakan. Okey, dah siap butter cheese roll kita, sesuai sangat buat untuk minum petang. Confirm sekejap je dah habis. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.